Lak khabar ni, siap mu tahu ke tak? Yunggas Utara sering dipanggil Jalan Maut kerana keadaannya yang buruk, sempit, kekurangan penghadang jalan dan selekor tajam. Jalan yang membawa maut ini sepanjang kira-kira 64 km dan menghubungkan bandar Los Yungas dan La Paz, ibu kota Bolivia. Jalan ini terletak di dalam hutan hujan Amazon. Yunggas Utara berketinggian 4,650 meter, dibina pada tahun 1930 oleh tawanan perang Paraguay semasa Perang Chaco. Disebabkan lokasinya yang benar-benar menakutkan, Jalan Yunggas Utara telah meragut hampir 300 nyawa setiap tahun. Kemalangan biasanya disebabkan oleh kenderaan yang cuba memotong, penurunan curam dan kekurangan penghadang jalan. Walaupun terdapat fakta yang menakutkan ini, tapi masih ramai penunggang basikal melintasi jalan ini untuk menguji adrenalin. Di sebalik kengerian itu, Jalan Yunggas Utara menawarkan pemandangan hijau, pergunungan dan hutan hujan Amazon yang menakjubkan serta pergunungan Andes yang menjulang tinggi. Ramai penunggang basikal mengatakan bahawa keseronokan menakluki Jalan Yunggas adalah pengalaman yang tidak dapat dilupakan, walaupun ia datang dengan ketakutan dan kebimbangan. Jalan ini sempit, hanya kira-kira 3 meter lebarnya, tidak mempunyai pagar pembatas, banyak selekor tajam, tebing curam dan sering diliputi kabus atau hujan. Walaupun laluan baharu yang lebih selamat telah dibina untuk kenderaan, jalan lama ini masih digunakan, terutamanya oleh penunggang basikal gunung sebagai tarikan pelancong yang ekstrim.